Ramai orang nak kewangan lebih baik tapi masih buat benda yang sama setiap bulan. Kalau nak hasil berubah, mindset pun kena berubah. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Tips yang pertama, simpan dulu baru belanja. Ini asas kewangan sihat. Tuan Mentor selalu pesan, kaya bukan sebab gaji besar, tapi sebab disiplin simpan. Setiap kali gaji masuk, asingkan dulu minimum 10% untuk simpanan selamat. Contohnya, emas. Belanja hanya apa yang tinggal. Bukan belanja dulu, baru cuba-cuba nak simpan. Tips yang kedua, kurangkan hutang yang membebankan. Ramai tak sedar gaji mereka bocor bukan sebab kurang duit, tapi sebab banyak komitmen. Hutang yang makin panjang akan makan masa depan sendiri. Tuan Mentor selalu tekankan, bebas hutang itu merdeka kewangan. Kurangkan hutang kecil, tahan diri dari tambah hutang baru. Tips yang ketiga, lindungi nilai simpanan daripada inflasi. Simpan duit semata-mata tanpa lindungi nilainya, lama-lama duit akan mengecil. Harga barang naik setiap tahun, nilai duit jatuh. Sebab tu penting ada simpanan yang kekal nilai seperti emas. Ini cara paling mudah untuk tahan kekayaan jangka panjang. Kalau bukan hari ini, kita akan ulang kesilapan yang sama tahun depan. Bermula kecil pun tak apa. Yang penting mulai sekarang. Okey, bagi tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.